Kenapa paksa diri selalunya tak jalan bagi ADHD dewasa? Sebab otak ADHD bukan bermasalah dengan usaha tapi dengan cara mula. Bila kita paksa diri fikir kena siapkan semua, otak makin terbeban dan terus shutdown. Solusi untuk ADHD bukan fikir siap tapi fikir mula paling kecil. Contohnya, jangan fikir kena siapkan tesis tapi cuma buat pengenalan je. Bila langkah terlalu kecil, otak tak rasa terancam dan sistem eksekutif mula hidup semula. Lepas mula, momentum biasanya datang sendiri. ADHD perlukan pintu masuk yang kecil, bukan tekanan tinggi. Inilah sebab sistem lebih penting daripada motivasi untuk ADHD dewasa. Saya bukan pakar psikiatri, tapi cuma nak kongsi untuk masing-masing boleh capai azam tahun baru. Kalau rasa anda ada ADHD, carilah pakarnya. Video seterusnya kita bincang apa sistem untuk bantu ADHD dewasa. Sebelum tu jemput follow, like, komen dan share dulu video ni. Jangan lupa tekan link di bio dapatkan koleksi baju Melayu klasik cantik untuk raya nanti. Tempat awal, kurangkan gangguan beribadah Ramadan nanti.